Kalau tak nak kena KO dengan Jojo kena buang mouth guard iaitu pelindung gigi. Itulah satu daripada beratus komen yang ditinggalkan netizen di Malaysia apabila menyedari itu adalah teknik terbaru yang digunakan Ramadan Ondash ketika bertarung menentang petinju Muay Thai Malaysia Johan Azali di One Championship Inner Circle 24 yang berlangsung malam tadi. Menerusi perlawanan yang berlangsung 3 pusingan tersebut, tidak dinafikan Ramadan Ondash banyak melepaskan tumbukan yang masuk mengenai ke badan Jojo, tetapi apa yang mencurigakan ialah pelindung gigi Ramadan sering saja terjatuh di saat Jojo melepaskan serangan, menyebabkan kombo serangan Jojo terhenti. Meninjau di ruangan komen, netizen Malaysia yang tidak dapat menerima kekalahan petarung Malaysia berusia 19 tahun tersebut terus sahaja mengecam tindakan Ramadan Ondash yang dilihat sengaja menggunakan taktik tersebut untuk mengelak dari terkena lebih banyak serangan daripada Jojo, sekaligus menghentikan rentak Jojo untuk melepaskan kombo serangan yang akan menjatuhkan lawannya. A few moments later. Subscribe with notifications on.